aniversary berencana bulan and konaskan saya ada famous the sering saya beting data atau siriners pada sedar. Baiklah, Chinese data dan maklumat serta isyarat yang saya ada adalah seperti berikut. Pergi ke kedai gunting rambut beberapa hari yang lalu, and di kedai gunting rambut itu saya beritahu lah orang gunting rambut so bahwa Bitcoin masih horrendous pada bulan Oktober and kemudian dia naik dari situ. 25 5% buat design tu first sebagai di FIFOS 55 tahun dikata Bitcoin akan mencecah paras terendah pada bulan Oktober dan kemudian ia akan naik dari situ. Porque ko sir, mau sobrang dia Twitter, sobrang bisen kia wong di simbo sobrang baget kan der Bitcoin gol mencecah paras terendah pada bulan Oktober and so kemudian jadi pengakhiran kitaran pasaran menurun and kemudian kitaran pasaran menaik akan bermula, bukan? Equivancers per Tinze, record the harfia, there was young tramos Revix and wasn't paid to taxi, they were doing for the Bitcoin and even scave Paris to paid the van October and like sebab you say most of the rights is now inflated. Ingara za kolawanas terrorism spagiazin saya rakai dia lui cure di seluruh dunia kita sekarang ada saya raise 650,000 pelanggan. Kita baru sahaja melepasi angka itu, jadi terima kasih kerana melanggan. Tetapi jika anda sudah menjadi pelanggan saya selama beberapa tahun, anda tahu bahawa apabila semua orang menjangkakan sesuatu akan berlaku, perkara yang sebaliknya atau sesuatu yang berbeza akan berlaku. Saya selalu yang sehari firang sekarang saya tak was testing bestri dan sini terus kewartem Februari kuna hamsi 1 Oktober. Saya rasa itu kerana sudah tentu mengikut kitaran 4 tahun, ya sepatutnya maksud saya secara teorinya mempunyai kebarangkalian yang sangat tinggi untuk itu berlaku. Let's be proud kesan dari seri jika semua orang bervisu seri kaya anda semua orang sedang duduk dan menunggu di tepi untuk perkara itu berlaku atau mungkin mereka mendahului untuk membeli sekarang supaya anda tahu pada dasarnya jika semua orang menjangkakan sesuatu akan berlaku, maka mustahil ia akan berlaku kerana semua orang sudah bersedia untuknya. Saya spesial Zaz, saya singgung majority. Jean Victor seperti itu saya mau tradisi singgung majority dan temangke majority bis John dekilis Oktober for menjadi keruan juai. Jadi kita tahu itu tidak akan berlaku dan itulah sebabnya hanya satu daripada dua senario akan berlaku. Felix die major Paris terrain hijuat duber Oktober swaro den pontes dit bis scenario gungau gamben ga swaro exate pause big kita sudah pun sebenarnya mereka baca 4 jam sikristik tahu perbezaan bulis harian dan perbezaan bulis mingguan, isyarat yang sangat kuat bahawa Bitcoin akan melonjak naik. Itulah sebabnya saya membuka posisi beli yang besar bukan sahaja di Bybit dengan pautan di bawah jika anda ingin berdagang di Bybit dan juga jika anda ingin berdagang di Bybit EU dari Eropa, pautan juga ada di bawah. Axon Furasis something 7 vandaag jouw account kesatuan Eropa ons onwikijiberigen separate bonus istimewa. Tetapi saya di motor masih fikir posisi yang fear insane. Yang saya juga mempunyai posisi yang sangat besar di WX, yaitu bursa tanpa kenali pelanggan kegemaran saya. Jika anda ke sana, anda boleh berdagang dari mana-mana sahaja di dunia, malah dari negara yang tidak begitu bebas dan juga dari negara yang mempunyai kangaru berlari di merata tempat. Sangat mudah untuk berdagang dari sana, pautan di bawah dengan bonus besar dan status tahap VIP dan segala-galanya seperti ini. Jadi di Wix, saya ada posisi dibuka itu. Di Ubit, saya ada posisi besar yang dibuka sekarang. Sebenarnya, di Ubit, saya ada banyak posisi altcoin yang dibuka. Dan Ubit juga tiada KYC. Pergilah lihat. BTC sosial kerjaan piste renansi pergafit tai trupit tu diskaun yuran BTC sekarang saya tadi kelihatan temparan penerangan. Semua pautan saya memberi anda bonus. Jadi senario yang paling mungkin adalah kita mencecah paras terendah lebih awal disebabkan perbezaan bullish. Senario satu lagi ialah kita mencecah paras terendah selepas Oktober, November, mungkin Disember. Saya biraz misal şuridu siyarak istiyorum penggerasing yang parartis tabjici startet ibn sebardan. Kenapa sih saya rasa lebih berkemungkinan ish variable sekarang disebabkan perbezaan bullish mingguan itu. Saya rasa anda tidak begitu faham, tetapi biar saya jelaskan kepada anda. Tetap keluar venom Ambers orbitip para this bull version rose perizas benurun. Ambul city para this bear version tigis this perizat website. Saya is the duration dodan dari itu saya. Dan pada orang masa mingguan bukan 4 jam. 4 jam tu tidak bermakna, bukan?
Palakadaran pun tiap bermakna sangat. Syarta mingguan tidak benar-benar boleh mengubah keseluruhan kitaran. Ia boleh membalikkan keseluruhan pasaran. Ia mulai keseluruhan pasro. Rangka masa 4 jam hanya bermakna anda boleh membuat dagangan yang baik dan kemudian ia boleh turun lebih jauh, bukan? Jadi 4 jam itu ia hanyalah dagangan yang baik. Apabila saya melihat 4 jam itu, saya membuka posisi beli yang besar dan saya memberitahu anda semua untuk melakukannya. Dan sila tekan butang suka sekarang jika anda membuka posisi itu. Kita boleh mencapai 500 tanda suka pada video ini. Terima kasih kepada dagangan saya yang luar biasa sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Harvard semis rai Ferrari with Phoenix in Dangore, Garamon kolektif merugi, Sedan sin Norway aksen menang. And itulah yang paling penting. Sarah Motley said map berlumba dengan Ferrari sekarang. Saya dalam cabaran Ferrari dan hujung minggu ini saya ada perlumbaan di Portimao di Portugal. Guarnimbiro di Portugal beralai hari Sabtu hari Ahad untuk menonton saya berlumba. Gurai Shaki menjadi perlumbaan yang sangat luar biasa. Saya akan menjadi luar biasa. Saya akan tunjukkan Ferrari hijau saya yang cantik ini juga sebelum saya tamatkan video ini. Tidak sebab dari sindra Sergio Rangers kontroversial secara overing for generasi terzan as akan berlaku pada 11 Oktober dan si Krov Kurnian faham bahwa ini bermakna ia tidak akan berlaku. Berikan tanda suka jika anda faham. 500 tanda suka akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jika anda seri si devogan serap versi dan juga pada Ethereum, berai dan kan saya rasa Ethereum sangat dinilai rendah sekarang. Orang mentertawakan Tom Lee, tetapi saya rasa dia ada benarnya. Saya rasa Ethereum akan melonjak. Sebab itu saya buka posisi beli yang besar juga pada Ethereum. Ini adalah Dodici cilindri saya. Kira sewing cantik. Dan jika anda sudah defurin sekarang, harap ya di penghujung pusaran bull anda akan dapat bomb. Beli satu kereta ini dan hidup bahagia selamanya. Betul? Jadi ya, apapun saya akan pakai suit saya sekarang kerana saya ada sesi latihan yang bermula dalam beberapa minit lagi. Kasi follow pada as poskan ani ke kalmun.com, jilthoa.com. Kina pang ichulidin lagi surprise to buy kaya karena wah yung ada perlombaan besar. Pastikan anda tonton. Then Zariba writes this rain for nice watching subong to model tutorial WXYKC. Ialah tutorial diction sa berber surfing Bitcoin dengan leverage dan segala perkara itu. Jadi pergilah lihat sekarang, klik di sini sekarang, sangat penting. Jumpa anda di sana. Bye bye.